Ini antara yang kena hujan air batu kan 2-3 kali hari tu kan, tuan tumbat. Dalam ribut hujan air batu pula tu memang tumbang lah semua. Ini rosak, terencap semua pokok-pokok jagung ni. Seperti yang korang lihat ni kan. Ni terencap tau. Ni pukulan dengan hujan angin kuat bersama dengan air batu, ketolak air batu kan. Inilah pakai sampai tumbang lah pokok ni, terencap pokok jagung. Termasuk ini yang besar sikit lah, kurang lah sikit kan. Yang ni seperti korang lihat lah. Selepas jagung ni kan, selepas jagung dekat tanah jagung ni akan tanah padi pula. Tanah padi sekarang ni dia orang semai. Dia orang semai padi. Selepas habis ni dia orang clear kan kawasan jagung ni. Lepas tu dia orang bercucuk tanah lah, tanah padi. Inilah di Bednas, Pokhara, Nepal seperti yang korang lihat ni. Memang luas lah, memang luas. Biasanya dia orang akan hantar buah ni ke kilang tau. Sementara pokok ni disimpan untuk diberi makan kepada kambing, lembu, buffalo dan sebagainya lah kan. Semua ada kegunaan lah, daripada pokok kan, daripada daun pokok, buah semua ada guna. Macam mana biasanya dia orang ni akan jual lah pergi ke kilang, jadikan proses jadikan minyak jagung. Inilah di Nepal